Setiap perjalanan dan setiap masjid pasti ada cerita tersendiri. Di sini, aku ditemukan semula dengan sahabat yang pernah bersama menunaikan haji tahun lalu. Tak sangka Allah izinkan kami bertemu kembali dan diberi layanan yang begitu baik. Begitulah cerita seorang musafir. Allah sentiasa menyediakan cerita indah buat si pengembara. Okay geng, welcome back to my channel. Hari ni hari ke-7 persiapan aku misi ride ke Eropah. Sekarang aku di Batu Pahat nak menuju ke Johor Bahru. Aku tengok tadi berapa kilometer Sekejap aku nak tengok dekat aku punya ni lah map kan. Yang penting tengok Google Map. Aku punya indikator navigation aku Google Map. So ni 1 jam 54 minit. Aku ikut highway lah 106 km. 106 km tadi aku isi minyak. Tadi kalau aku tengok video tu aku tengok isi minyak dekat RM11, dekat RM12 lah. Aku isi minyak untuk sekali isi je. Sampai tak berapa banyak aku orang kata full consumption untuk sekali henjut sampai ke Johor Bahru. So itulah aku nak share aku punya pengalaman, apa yang jadi, apa yang berlaku di jalan, apa aku punya plan, apa aku nak buat. Tapi so far untuk ke JB aku nak jumpa someone, klien yang sponsor aku nanti di keluar negara. Aku punya internet Zama eSIM. Ting, Zama eSIM. So aku guna Zama eSIM lepas ni untuk aku punya internet, roaming dan lain-lain lah. Aku nak buat live, boleh guna Zama eSIM. So, bismillah. Kita di tepi highway. Kali ni aku first time sebab sebelum ni 7 hari ni aku naik motor ni lalu kampung je, but for the first time lalu highway. Nawi pun baru first time naik motor di Malay jalan highway sebab dia tak pernah naik motor di Indonesia, tak boleh masuk motor. Kan? So Malaysia boleh. So cumanya dia windy sikit, berangin dan kereta banyak. So agak tak stable lah bila naik motor tu. So aku maintain 80 je speed. Bismillah, let's go. Geng, aku dah sekarang nak masuk highway terus ke Johor Bahru. So inilah suasana jalan dia. Sambil-sambil tu aku borak lah tadi apa jadi kan. Pagi-pagi kita orang orang cakap di Jamah lah makan soto dengan roti telur di rumah Saleh, Haji Saleh, Batu Pahat. So orang cakap tu rezeki musafir kan, banyak rezekinya. Alhamdulillah, syukurlah bagi aku kan. Orang musafir tak jangka, tak expect dapat layanan yang istimewa dari keluarga Haji Saleh. So contohlah dia bagi makan ni, bagi air banyak ni. Boleh buat stok untuk 2 hari atau 3 hari. So kat situlah. So kita orang mula gerak di rumah Saleh dekat Batu Pahat. Lepas tu tiba-tiba ada orang WhatsApp, saudara aku lah. Saudara aku WhatsApp, saudara aku ajak makan di Asam Pedas tu. Dapatlah ni satu lagi bungkus. Ada 2 bungkus makanan ikan pari. Alhamdulillah. Itulah cerita dia. Untuk permulaan, alhamdulillah setakat ni perjalanan baik. Kita tak boleh expect apa yang di depan kita. Yang kita boleh buat adalah berdoa je lah, tawakal kepada Allah yang baik-baik je. Yang selebihnya kita berserahlah kepada Allah. Moga-moga perjalanan kita baik. Okay, alhamdulillah sampai. Sudah masuk highway nak terus ke Johor Bahru. Inilah suasananya. Ini hari apa hari ni? Aku lupa hari ni hari apa. Hari Rabu tak silap aku. Rabu 6 hari bulan. Kau tengoklah jalan ni lengang je. Tak banyak kereta. Lori banyak. Okay. So inilah orang cakap experience bila masuk bawa motor ni ke highway. Angin kuat. So bawa 2 orang, barang pun banyak. Just letak speed 60 je lah dekat highway. Dah santai lah layan. Tu pun ada motor kan, kita layan, jangan laju-laju. Okay, bismillah, let's go. Okay geng, kita baru singgah di perhentian Simpang Renggam. Rehat kejap. Aku punya punggung sakit. Tadi maintain speed pun max 80 je. Jadinya ni motor LC dia punya kekurangan banyak. Tapi ada je kelebihan dia sebab macam saving minyak kan. Tapi kalau nak jalan jauh memang sakit lah naik LC. Lagi berdua.
So kita rehat dulu lah kat sini, kat gazebo tu. Let's go. Lepas dia berehat, kami teruskan perjalanan tanpa sangka apa-apa pun yang bakal kami hadapi di depan. Tiba-tiba cuaca mula gelap, langit makin mendung dan hujan pun turun dengan lebat. Jujur agak risau juga dengan keadaan motor dan jalan yang makin licin. Tapi kami teruskan juga perjalanan ni, memberanikan diri demi sampai ke Skudai dan berjumpa dengan klien yang kami dah janji untuk berjumpa. Alhamdulillah sampai kat destinasi yang kita nak tuju. Jadi kat Pekan Skudai ni namanya. Tapi dekat tengah-tengah lah. So alhamdulillah sampai, selamat, semua okey. Kita parking kat atas ni dulu. InsyaAllah tak ada apa-apa kot. Cuma kacau orang jalanan ni. So aku nak jumpa klien kejap, nak meeting. So nak tengok apa dia nak offer apa semua. So kita nak nego jugalah apa yang boleh kita dapat, apa yang dia boleh dapat. Kita boleh beri apa yang dia nak. So kita akan meeting klien dulu. Yang penting kerja harus berjalan. Basah-basah pun berjalan, InsyaAllah. So doakan kami semua berjalan lancar. Okay geng, baru je selesai meeting dengan klien. So Alhamdulillah semua bagus. Ada feedback yang okay untuk sponsor untuk aku punya next 6 month journey ni. Telco basically ni Zaman eSIM still new in market 2 years. So bolehlah nak korang guna, stable line dan access pun ada, coverage pun okay. So still new but okay untuk korang yang travel, yang suka travel untuk guna internet yang mudah lah eSIM lah kan. So basically eSIM tu memang berguna dan membantu korang lah bila time korang travel. So baru je meeting, Alhamdulillah semua dimudahkan. So aku akan teruskan guna Zaman eSIM lah. So lepas ni aku akan banyak lah promote Zaman eSIM untuk korang pun banyak lah boleh bantu korang untuk lepas ni nak travel, nak access internet dapat senang kan. Just click one activation je. Jom kita nak pergi cari masjid dulu. So basically di Johor susah nak dapat tidur dalam masjid. So kenalah cari someone ataupun kenalan kawan untuk tolong korang atau tolong akulah yang bermusafir di area Johor ni. So kita cari masjid untuk solat dulu, jamak, dan cari pergi rumah kawan aku untuk aku stay di rumah dia. So let's go. Mobil. Alhamdulillah. Uish. Sekarang dah masuk pukul 5 petang. Kita tak solat lagi. So ni peak hour untuk orang balik dari kerja lah. Office semua uish, out of balance. Balik kerja. So agak heavy traffic untuk aku rasa. So ni nak cari masjid dekat depan tu je, 2 minit je, 1 kilometer depan tu je. So kita solat lah, settle dulu lah. Dah settle kerja tadi, apa semua, yang penting macam Pakcik Hassan cakap lah, settlekan urusan dunia, lepas tu balik kepada Sang Pencipta. Solat lah. Alhamdulillah, Kampung Melayu 5 kedai namanya. Masjid apa itu kot namanya? Masjid Comel, dia kecil je. Alhamdulillah sampai kat masjid ni. 5 minit dari tempat tadi kita pergi tu kan. So kita berehat sekejap lah, baring-baring dulu. Kita settle down dulu. Let's go, solat. Bismillah. Total ride untuk hari ni 106 km je. Sepanjang perjalanan tadi, aku banyak berfikir tentang apa sebenarnya aku sedang cari dalam perjalanan hidup ni. Kadang aku tertanya sendiri, kenapa aku pilih jalan ni? Apa tujuan sebenar semua ni? Tapi satu benda yang aku sedar, bila kita ride jauh macam ni, ia memang boleh jadi tempat untuk lepaskan stres, tenangkan fikiran dan kenal diri sendiri. Untuk aku, perjalanan bermusafir ni bukan sekadar travel atau konten semata-mata. Aku pergi dengan niat untuk mencari keberkatan hidup. Sebab tu aku suka singgah ke masjid-masjid dengan harapan semoga ada kebaikan dunia dan akhirat dalam setiap langkah perjalanan ni. Dan aku rasa ramai juga pernah rasa benda yang sama. Bila kita masuk masjid, hati tu jadi lebih tenang. Okay geng, aku rasa ni baru penghujungnya. Ya kan nak ambil video lagi untuk makan semua, tapi tak apa. Aku rasa dah energi aku dah last sekali. Sebab tadi memang layan hujan penat gila. Tapi tak apalah, alhamdulillah. Kita akhiri kita punya setiap perjalanan mesti dengan masjid. Aku nak buat satu hari satu masjid. Tagline aku memang the power of masjid tu lah. Alhamdulillah semua dimudahkan. Kita pun selamat. Tak ada apa-apa yang berlaku yang setakat ini, alhamdulillah. So kita akan terus ke rumah
Member aku rehat terus tidur, settle lah everything. Untuk esok maybe kita akan settle down di JB, berjalan dulu, ambil makan angin, jalan-jalan di sini, baru ke 2 hari lah, baru ke Batam. Okay? Kita jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum, jumpa di video seterusnya.